Sumbangan orang awam bagi membayar saman dikenakan ke atasnya dalam kes fitnah melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia selaku individu bertanggungjawab bagi perniagaan Invoice Solutions iaitu perniagaan perkhidmatan dan pengurusan majlis didakwa melakukan kesalahan itu antara 24 Oktober hingga 30 November 2017. Wan Muhammad Azri bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sebutan semula kes 30 Januari depan. Dia ginilah guys, kan? Diorang ni selagi mana diorang mampu untuk damage cancer, dia akan damage cancer lah. Tu je diorang punya matlamat. Setuju tak? Sebab tu tajuk dia dana orang awam. Tapi kalau kita dengar balik, kes tu 2017, bukan baru. Saya cerita sikit lah Bulan Jun 2024, saya kena amlah. Tahun lah saya amlah. Dalam masa kena amlah tu, bulan 12 2024, saya kena tangkap lagi. Kali ni 420 scammer. Kaitan dengan Invoke lah. Dan ada apa-apa lah. Sehinggalah semalam, mesej hari ni dituduh mahkamah. Kerana berkaitan dengan Invoke Solution. Jadi, saya tak minta simpati. Saya nak ajak korang fikir. Dia nak tuduh pengubalan wang haram. Amla ni, pengubalan wang haram. Mana ni dapat duit haram. Jadi mereka dah sita dah semua dah. Mereka dah beku akaun, mereka dah sita, mereka dah siasat, mereka dah tengok semua ni. Tak ada pertubuhan tentang pengubalan wang haram. Tapi mereka cari juga. Nak cari salah juga. Cari salah, tengok-tengok ini 420 scammer. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, Wan Muhammad Azri dibebaskan selepas polis selesai merekod keterangannya mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Blogger berkenaan sebelum ini ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes penipuan kutipan dana menggunakan nama sebuah syarikat. Setakat ini katanya 16 orang sudah dirakam percakapan bagi membantu siasatan. Sebelum ini, Buletin Utama melaporkan Wan Muhammad Azri, 41 tahun, ditahan oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram Amla Bukit Aman di kediamannya di Putrajaya pada jam 1.30 pagi semalam. Mereka dah hamlah, tengok ni pengubalan wang haram, hanya siapa bayar jadi mereka tak dapat. Lepas tu, dia cari salah 420. Inilah berita ni. Scammer, mana menipu, meramai, songlak duit. Nampak? Sampai saya kena tangkap pergi urin. Bawa pergi urin, pergi narkotik ni. Aku ni macam makpet lah. So, tak ada. Dan bila sedar dedahkan pasal Amla ni, kartel kunyit yang terlibat dengan Amla ni, jadi diorang pun cari. Jadi apa yang diorang dapat, itulah dia. Atau pertubuhan syarikat. Atau pertubuhan syarikat tu, bila kita register syarikat, kan kita masuk bidang kod perniagaan. Jualan runcit, event management, jual air, makanan dan minuman. Jadi kan kita masuk kod bidang-bidang tu dalam enterprise lah. Oleh kerana dah tak tahu dah nak tuduh ni macam mana, nak kata songlap dana orang awam tak ada, pengubalan wang haram tak ada, terlibat dengan dadah tak ada, tak ada jenayah lah kita buat. Okey, sebab tak tukar kod bidang. Kena terima duit daripada orang awam. Itu je punca dia. Dia punya nak cari salah ni, sampai itu